untuk kuliah secara dalam talian. Yang sebelum-sebelum inilah, kalau rasa risau mungkin tertinggal kan dalam 3 minggu ini, nanti boleh datang berjumpa dengan penyelaras dan nanti akan dikongsikan link untuk mengikuti kuliah secara talian yang telah dirakamlah sebelum ni. So boleh nanti berjumpa dengan penyelaras-penyelaras. Yang di depan ni penyelaras ni ada di sini ya. Nanti mungkin ada masa, saya rasa ada taklimat sedikit nanti. Ya, ada taklimat akademik sedikit. HEP tidak ada. Tapi penting juga kalau ni bolehlah nanti ada soalan daripada adik-adik ni, nanti selepas ini kita, selepas lafaz ikrar nanti, itu yang penting tahu hari ni. Kita mungkin akan buka sedikitlah taklimat ataupun kalau ada bertanya soalan, kita bagi peluang lah. Kita ada di sini timbalan pengarah, pensyarah-pensyarah penyelaras semua ada di sini. Okey, untuk hari ini majlis ini bukan sekadar memenuhi tuntutan tradisi UMS ataupun tradisi lah kan. Dia sebelum ni kita di dalam majlis suai mesra, kita letakkan majlis ikrar dan aku janji tu, tetapi ini disebabkan ambilan kedua, kita buat juga secara fizikal, dalam talian pun kita ada juga untuk adik-adik semua melafazkan ikrar dan aku janji sebagai pelajar asasi UMS. Bagi pihak PPST, saya ingin mengalu-alukanlah ke keluarga besar. Kita besar sudah sekarang, maksudnya ramai pelajar sudah. Ke keluarga PPST, ke keluarga asasi UMS, selamat datang ke UMS. Adik-adik semua telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga UMS yang besar. UMS ni ada ramai pelajar dalam 20,000. Kalau ikut betul dalam 18,000 hingga 20,000 lah, termasuk dengan kaki tangan semua. So adik-adik sebahagian daripada keluarga UMS sekarang, so tahniah kami ucapkan. Kehadiran adik-adik semua juga melambangkan kepercayaan yang diberikan kepada UMS. Satu-satunya universiti awam yang ada di Sabah, dan saya rasa ramai hari ini adik daripada Sabah kan. Ada yang daripada luar Sabah? Dari mana adik? Dari Sarawak. Oh, selamat datang ke Sabah. Pernah datang Sabah sebelum ni? Okey, pernah. So, ramai lagi kawan-kawan yang telah mendaftar lebih dulu. So, nanti jangan lupa berkenalan. Saya rasa ada beberapa orang hari ini yang hadir untuk membantu adik-adik untuk mengetuai lafaz ikrar. Ada 3 orang saya tengok. Okey, so ada ramai lagi kan. Adik-adik yang 3 orang, okey. Sudah boleh menyesuaikan diri? Kenapa saya tengok rupa dia sama? Sama ni. Tengok baru 3 minggu muka sama. Okey. So adik-adik semua, dengan kepercayaan ini kita dengan senang hatilah kan, kita juga percaya bahawa UMS merupakan institusi pendidikan tinggi yang beriltizam untuk melahirkan graduan berkualiti, berdaya saing serta memiliki khasiat unggul. So tempoh pengajian adalah setahun, dibahagikan kepada 2 semester. Nanti timbalan pengarah akademik akan memberi taklimat lagi detail. Okey, so pejam cilik adik tidak lama berada di sini, tetapi masa yang sangat berharga dan adik perlulah setiap langkah di asasi ini adik-adik kena pantau. Kita akan memantau, kita akan memastikan adik-adik bersedia untuk pergi ke peringkat pengajian seterusnya. Setahun tidak lama, tetapi keputusan yang adik-adik akan dapat semasa di asasi setahun inilah yang akan menentukan pilih program yang diimpi-impikan sebelum ini. Nanti ijazah sarjana muda, ada yang mau jadi doktor, mungkin ada yang ingin menjadi seorang jurutera dan sebagainya. So keputusan semasa asasi ini sangat penting. Okey, keputusan itu yang akan digunakan untuk memohon ke ijazah sarjana muda.
Para pelajar yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang ada di sini dan juga di dalam talian, sebagai warga Universiti Malaysia Sabah, adik-adik juga turut memikul tanggungjawab untuk menghayati nilai-nilai murni yang menjadi budaya universiti. Okey, percayalah di PPST ini, asasi ini, kita ada banyak program nanti. Pensyarah-pensyarah di sini ni semua aktif di sini. Kita ada banyak program. Kita juga akan ada banyak program bersama pelajar asasi yang lain. Okey. Ada yang berpantun, ada yang boleh berdebat, ada boleh bersukan, inovasi. Kita akan bertanding dengan pelajar-pelajar asasi yang lain daripada UPM, daripada UKM, UMT, UNIZA, UMK, USIM. Lagi apa? Kita ada Majlis Dekan dan Pengarah Asasi Universiti Awam Malaysia. So, adik-adik nanti kalau ada yang boleh mewakili asasi UMS, bolehlah berhubung dengan Dr. Makdi kita. Dia yang akan bawa pergi bersukan. Selain daripada itu, program berdalaman pun banyak juga. Mobile Legend, betul kan saya sebut? Sukan asasi pun ada juga. Banyaklah, nanti adik-adik akan kenal rapat dengan Dr. Makdi ni lah. Banyak aktiviti. Ada banyaklah, semua ni pensyarah akan terlibat. Kaki tangan semua akan terlibat. So adik-adik jangan, kita memang fokus utama akademik, tetapi jangan lupa untuk menyertai program-program lain selain daripada akademik, sebab itu satu nilai tambah untuk adik-adik semua di sini. Okay? So lafaz ikrar yang bakal dilaksanakan sebentar lagi bukanlah sekadar rangkaian kata-kata yang diucapkan bersama, tetapi merupakan satu janji yang perlu diterjemahkan melalui tindakan. Di dalam lafaz ikrar itu, adik-adik berjanji untuk mematuhi undang-undang universiti, janji untuk mengekalkan integriti akademik, janji untuk menghormati pensyarah, kaki tangan dan rakan-rakan, janji untuk menggunakan ilmu demi manfaat masyarakat, negara dan agama. Semoga lafaz ikrar pada hari ini akan terus menjadi pegangan sepanjang berada di UMS dan menjadi asas kepada pembentukan seorang graduan yang berilmu, berakhlak dan berintegriti. Okay, kita mahu adik-adik di asasi ini, kita mahu adik-adik semua berdisiplin. Jangan sesuka hati tidak hadir kuliah. Okay, tidak ada ganti nanti. Dia semester 1 final exam, semester 2 final exam. Jangan sesuka hati tidak hadir tanpa sebab yang munasabah. Okay, kalau ada masalah boleh datang berjumpa, sama ada dengan mentor. Kita ada mentor-menti kan, nanti akan ditetapkan juga untuk ambilan kedua ini, ataupun boleh direct kepada pensyarah yang disenangi, mungkin kepada timbalan pengarah, mungkin kepada ketua pentadbiran, atau mungkin boleh direct kepada saya sendiri. Okay, kalau ada masalah yang mungkin ingin dibincangkan, okay, yang sehingga mengganggu pengajian adik-adik semua di sini. Okay, so jangan segan atau jangan simpan seorang-seorang. Kalau ada masalah, betul datang berjumpa. Kita di sini untuk membantu adik-adik semua. Okay. So sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengambil kesempatan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh jawatan kuasa pelaksana, para pensyarah, pegawai serta kaki tangan PPST yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pada hari ini. So saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kaki tangan PPST lah. Tidak kira kaki tangan akademik ataupun bukan akademik, semuanya bersatu hati untuk memastikan adik-adik ini disambut dengan baik. Okay. Pendaftaran berjalan dengan lancar, dan untuk esok dan seterusnya perjalanan akademik adik-adik semua kita akan pantau. Okay, pensyarah-pensyarah di sini ada ramai lagi sebenarnya yang dapat hadir pada hari ini, yang lain tu ada kuliah. Okay, minggu ini pun start sudah dengan amali.
So ramai kita sebenarnya, ada 60 lebih saya rasa kaki tangan di asasi ini di PPST. Cuma ada komitmen yang lain pada petang ni. So nanti jangan lupa ambil kesempatan untuk berkenalan. Okay. Kepada semua pelajar ambilan kedua ini, walaupun disebut ambilan kedua, jangan rasa macam saya ambilan kedua ni. Tidak, adik-adik semua layak. Okey, perlu bersyukur sebab ramai lagi yang tidak dapatlah masuk ke sini. Okey. Sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat menjalani kehidupan sebagai pelajar Universiti Malaysia Sabah. Semoga adik-adik semua sentiasa diberikan kesihatan, kekuatan dan semangat untuk mencapai cemerlangan dalam setiap aspek kehidupan di universiti. Dengan lafaz ikrar yang bakal adik-adik ucapkan sebentar lagi, semoga ia menjadi titik permulaan kepada perjalanan akademik yang penuh bermakna, berintegriti dan cemerlang. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Profesor Madya Kemis Dr. Nawati Wid atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, majlis pada petang ini akan diteruskan dengan bacaan lafaz ikrar oleh pelajar baharu sesi 2026-2027. Untuk makluman hadirin sekalian, bacaan lafaz ikrar ini akan dipimpin oleh saudara Muhammad Irfan Anaki bin Nasaruddin. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Siswa. Siswa. Nah, ini sudah ada, Mak. Siswa. Siap sudah. Anak bilang. Nah, ngam-ngam pula siap. Hello, bro. Itu kamu oke sudah. Ikrar bahwasanya kami pelajar asasi Universiti Malaysia Sabah berikrar dan mengaku bahawa kami akan mematuhi akta perlembagaan, statut, peraturan dan tata tertib yang berkuat kuasa di universiti ini mencapai kecemerlangan, kesarjanaan akademik dan mempertahankan kebebasan berbuat demikian, menjadi warga yang berdisiplin dan mengutamakan kualiti dalam pelaksanaan aktiviti, mencapai martabat dan prestij universiti ini dan berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan negara. Terima kasih. Siswa. Siswa. Iya, selesai. Siswa. Hadirin dimohon untuk berdiri bagi nyanyian lagu Bertekad Cemerlang.
Data lama semua di sini. Masih ada. Banyak pendapat baik dari kita save di sana dari YouTube. Bagus tuh yang di laptopnya. Oh iya. Bagus tuh di save. Setelah itu buang itu baik. Oke, pakai lagi ini. Udah banget lah. Balik Oke. yang beli baca begitu lagi. Seterusnya dipersilakan yang berusaha Profesor Madya Kemis Dr. Newati Wit dan kaki tangan Pusat Persediaan Sains dan Teknologi untuk sesi gambar sebagai kenang-kenangan. Boleh share dua update tapi kalau online Ada sound ya nanti. ada yang online. Kalau tunggu sekarang lah dapat internet. Sekarang nanti dia kalau pas kita online sih jangan message lah dia update. Jadi semua Objek penulis itu kan mau untuk tulis. satu. Oke, thumbs up dulu. Skema dulu. Okay, 1, 2, 3. Macam baru sudah. Iya. Baik. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Apa yang dia kemarin mau update otomatis update begitu. Kami mau bilang Seterusnya, majelis akan diteruskan lagi dengan sesi taklimat akademik yang akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Cik Hazika binti Cik Husin, Timbalan Pengarah Akademik Pusat Persediaan Sains dan Teknologi. Majelis dengan segala hormatnya mempersilakan. Iya. Kalau kerja kami di situ. minta update Windows 11 update. Begitu saya kalau misalnya. Original dia 10 di tapi kena update Windows 11. Yang masih kasih ulang balik original nih. Next lah kan? Jadi satu Saya buka lah ni. Ya, ada. Ada free Assalamualaikum, selamat petang. Nampak macam student. Baru. So far, okay, semua? Semua sebelah kiri ni semua para wanita lah kan? Okey, semua nampak ceria je kan? Terlebih dahulu saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada adik-adik semua. Sebab dapat masuk ke asasi UMS. So far macam mana, apa perasaan? Rasa gembira ke? Rasa sedih ke? Rasa terpaksa ke masuk asasi UMS? Ada waranti. Apa ni perasaan? Ini simpan ini. Boleh Syukur. Tak kisahlah ambil yang kedua ke, ambil yang pertama ke, yang penting sudah masuk kan, sudah melangkah kaki ke sini. So tak ada beza lah, yang membezakan hanyalah tertinggal je kuliah 3 minggu yang lepas kan. Hopefully dapat catch up lah kan. Nanti kita akan tanya penyelaras lah kalau dapat sediakan link-link lecture yang yang sebelum ni lah kan. Tapi kalau tutorial sudah masuk, amali baru start minggu ni. Jadi kalau you all masuk amali besok tu sempat lagi lah kan. Jadi nanti mana asasi sains sosial ada ke yang fizikal kat sini? Boleh angkat tangan? Adalah beberapa orang kan. Sebab kejap lagi nanti habis taklimat saya ni akan bersama dengan ketua program asasi sains sosial lah. Sebab nanti untuk memilih aliran pengajian, sama ada pengajian aliran bisnes,
humanities ataupun pengajian Islam. Okay. So yang lain ni macam mana? Asasi sains lah kan? Ataupun asasi IT ramai kat sini ni. So boleh saya tengok lagi sekali berapa orang asasi sains kat sini, boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Oh semua adalah kan? 11. Okey, asasi IT? IT 3 orang, 4, 5. 5. Okeylah kan. Apa lagi saya tak sebut tadi ya? Agri-science 6 orang. Tapi dalam kehadiran tu 5 orang kan? Sains sama Agri-science adakah yang mendaftar tadi tidak ni? Kalau ikutkan tadi Agri-science 5 orang. Baru masuk yang 3 hari 3 orang tu terlebih tu kan apa? Okey. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya lah. Saya Cik Hazika Syed Hussein. Bagi Timbalan Pengarah Akademik untuk sesi inilah yang nanti kamu boleh tengoklah. Nanti kita akan tengok buat pengurusan tertinggi. Silakan next slide. Siapa kenal? Kita punya Vice Chancellor. Ada pernah nampak? Di Facebook ke, TikTok ke? Tak ada, tak pernah nampak. Kalau begitu belum viral lagi lah UMS kan, kalau tak pernah nampak. Betul tak pernah nampak ni, tak viral lah kalau gitu kan, tak pernah nampak di TikTok. Ke ada yang pernah nampak? Oh tak kenal, tak apalah. Inilah saya perkenalkan, kita punya Vice Chancellor, Profesor Dr. Kasim Haji Mansur. Kita punya senior ni juga ni kan, pelajar UMS juga. Kan. Kemudian kita ada Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Datuk Dr. Rosita Syapawi. Ini berkenaan dengan akademik. Kemudian kita ada Profesor Dr. Salam Sabatli selaku Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Kemudian kita ada Profesor Dr. Rahman Nordin Timbalan Naib Chancellor HCP dan Alumni. Okay, yang ni kamu kena kenal lah kan. Mana tahu terserempak tepi jalan, tegur-tegur lah kan. Jadi apa ni diorang pun akan rasa ni juga kan dihargai, terjumpa dengan pelajar-pelajar tegur kan. Okay, kemudian next slide. Okay, mana kita punya pengarah? Ada yang tengah-tengah tu kan? Kenal, sama kan tadi? Okay, kita ada pengarah Associate Professor Kemis Dr. Nawati Wid. Kemudian mana saya? Yang belah kanan tu kan? Belah kanan kamu tu. Okey. Kemudian dibantu juga oleh Dr. Makdi kan? Yang sebelah sini tadi, yang duduk kat sebelah sini tadi kan? Kemudian Cik Awang tadi kamu ada nampak juga kan, duduk kat sini. Dan kita cuma Puan Nilam tak ada tadi kan? Nanti kamu akan jumpa dia jugalah kalau pergi office kan. Kadang-kadang tu terserempak jugalah dengan dia. Tapi yang akan lebih terserempak nanti saya akan tunjuk gambar lagi kejap lagi. Okay, next. Okay, yang ini penyelaras. Kalau asasi sains, kamu akan selalu jumpa dengan chemistry course coordinator Dr. Haslinda ataupun panggilan manja Dr. Lin. Okay. Ini kamu akan kerap jumpa. Nanti kalau amali hari ini ada tertinggal, boleh kontak dengan Dr. Linda lah kan. Asasi sains tadi berapa orang? Tadi 11 orang. Kemudian untuk asasi sains juga kita ada biology course coordinator Dr. Lucia. Kamu kena ingat muka ada orang ni kan. Jangan buat tak ingat. Nanti kalau amali ke tutorial ke, nanti kamu boleh kontak ni. Kemudian yang handsome ni Physics course coordinator Dr. Muhammad Izzuddin. Ada nampak? Ada datang ke dari Dr. Izzu? Tak ada. Ni untuk fizik. Asasi sains kita ambil semua subjek, fizik, kimia, bio. Sebab mungkin masa SPM ada yang standby kan. Mungkin ada tak ambil kimia, mungkin tak ambil fizik, mungkin tak ambil bio kan. Tapi kat asasi sains ni kita ambil semua subjek. Okay. Kemudian yang baca doa tadi ni, Dr. Nafadli, Mathematics Course Coordinator. Okay, yang baca doa tadi. Kemudian kita ada ketua program asasi sains sosial. Lepas ni akan ada sesi bersama ketua program.
Yang English Course Coordinator tadi yang ambil gambar kita tu, yang suruh buat lambai-lambai tangan tadi tu kan. Tu Sir Fadil. General Course Coordinator Mrs. Nur Farhana. Yang ni yang untuk kursus umum. Macam penyelaras untuk intro to IT, analytical skill, yang tasawur Islam semua tu boleh kontak dengan Puan Farhana. Kemudian sini kita ada penyelaras program IT. Silakan Sir John. Terima kasih Sir John. Ini penyelaras program IT. Kemudian kita ada penyelaras bagi program Agri-Science Dr. Kimberly dengan penyelaras UMass Flag Coordinator untuk Commercial Program Dr. Mif. Ini kamu akan jarang jumpa lah. Yang selebihnya, yang lain-lain tu kamu akan kerap jumpa. Okay, next. Okay, orang yang sama je kan. Penyelaras kualiti dengan penyelaras kimia sama, orang yang sama. Penyelaras hebahan sama, ketua program asasi sains sosial tadi. Kemudian penyelaras STEM Dr. Nur Sahida. Kemudian penyelaras untuk e-learning, kalau kamu nak tanya pasal ITEL ke apa ke, boleh jumpa dengan penyelaras e-learning, itu Kemis Dr. Edi Muhammad Farid. Kemudian Assistant Admin Officer Mr. Sudin. Nanti kalau pergi office, kalau nak tanya ke mungkin ada jugalah di kaunter kan. Ini Mr. Sudin. Kemudian yang kamu akan kerap jumpa ni dengan Miss Suzana. Ini, kena ingat muka dia. Ambil gambar kalau boleh. Kan takut sesilap orang. Dengan Sir Mike juga, HEP. Ini Sir Mike. Silakan Sir Mike. Yang paling handsome di pejabat sana. Nanti akan kerap jumpa. Nanti kalau di kaunter tu, kalau nampak sudah Sir Mike tu, teruslah boleh tanya dengan beliau. Dan kalau jumpa tepi-tepi jalan tu, jangan lupa lah tegur-tegur juga kan. Kita ada juga ni, saya lupa pula sebab baru kan. Saya lupa nak letak kasih masuk lah Ibad. Ni pun kita ada Abang Ibad. Ibad, bangun dulu. Ini berkenaan dengan akademik juga bersama dengan Miss Suzana. Ni Abang handsome kita ni. Lupa pula ada juga orang selagi yang handsome lagi. Malu sudah Ibad. Okay, next. Ini staff akademik. Kalau kamu asasi sains, kita ada berapa orang pesyarah biologi tu? 7 orang kan? 7 orang pesyarah biologi tu. Nanti berganti-gantilah kalau dalam kuliah tu. Kan? Berganti contohnya minggu ni, Dr. Lucia. Minggu depan, Dr. Makdi. Contohnya begitulah. Dia berganti. Okay? Kemudian kalau pesyarah khusus matematik pun sama. Berganti-ganti. Kalau Agri-Science, serasa pesyarah jemputan. Kalau Agri-Science dengan sains sosial. Kalau asasi IT dengan asasi sains, ini pesyarah matematik. Kemudian pesyarah kursus kimia berapa orang tu? 7 orang kan? Sama juga akan berganti-ganti kalau untuk kuliah. Tapi tutorial, setiap pesyarah tu akan ambil tutorial. Dan kita akan ada tutor sambilan dan juga demonstrator sambilan yang untuk amali lah. Okay, maksudnya kamu tak semestinya berjumpa dengan pesyarah-pesyarah ni jugalah. Ada lagi pesyarah jemputan yang lain lah untuk amali dan juga kelas tutorial. Kemudian kita ada pesyarah program IT, 5 orang. Mana Sir John tadi dah keluar. Okay, pesyarah khusus fizik kita ada 7 orang juga. Okay, pesyarah kursus Agri-Science, tadi Agri-Science berapa orang tadi? 6 orang. Kemudian kita ada guru bahasa bagi kursus bahasa Inggeris. Kurang clear ke gambar tu? Okay, tak apa. Nanti kalau kamu dah masuk kelas, kamu cam lah tu kan? Nanti. Okay, next. Ini tadi yang Miss Suzana tadi. Supaya kamu lebih dekat lah, nampak lagi lebih jelas. Okay, next. Okay, curriculum structure. Next. Kita tahu asasi adalah 1 tahun. 1 tahun berapa semester? 2 semester. Okey, 2 semester tu ada berapa bulan? Anggaran dalam 5 bulan gitulah kan. Sebab nanti akan ada cuti pertengahan semester kan. Cuti midterm apa semua tu kan. Jadi dalam tempoh ni 1 tahun ni kamu ada 2 semester, tapi contohlah dalam semester kedua dah ambil exam gantian tapi tidak juga lepas kan. Contohnya bawah juga 1.5 PNGK ataupun CGPA. Dan kita bagi kebenaran untuk
repeat lagi semester 1 untuk sesi yang berikutnya bersama junior lah. Tapi kita, buat masa ni kita tak pernah lagi lah ada pelajar yang repeat tahun ni sebab gagal CGPA kurang daripada 1.5, tak pernah lagi. Kalau 1.5 tu kita panggil lulus bersyarat kalau semester 1. Jadi kena make sure habis semester 2 tu kena 2.0 lah maksud dia. Baru lulus. Okay? Tapi buat masa ni tak pernah lagi lah sejarah, tak pernah tercipta lagi lah. Kan harap-harap kamu tidak mencipta sejarah itulah kan. Boleh kan? Okay. Okay, next. Okay, ini asasi sains tadi kita ada semester 1, semester 2. Kita ada mathematics, physics, chemistry, biology. Kita ada practical tu maksud dia amali. Tengok berapa jam kredit tu yang kat sebelah kiri tu, yang tengah-tengah tu. SM0015 maksud dia sains mathematics. 00 tu untuk code foundation. 1 tu adalah semester 1. 5 tu untuk 5 credit hour. Okay. Sama juga kalau tengok yang SB0011 for example kan. Science biology 11 tu maksudnya semester 1 1 credit hour. Okay. Itu yang core courses. Kita ada general courses iaitu English dengan intro to IT. Ini zaman teknologi kan. Semua kena tahulah kalangan IT ni kan. Kita walaupun asasi sains ke, IT ke, agri ke, semua kena belajar intro to IT kan. Kalau ketinggalan IT ni zaman AI ni kan, sayanglah kan. Kita perkenalkan, kita punya ini kursus dia. Okay, jadi semester 1, semester 2 total 50 credit hour sebab semester 1 ni 25 kan. Semester 2 pun 25, jadi total 50 credit hour. Okay, next. Yang ini untuk IT. Untuk IT kita ada matematik 1, intro to programming, multimedia fundamental, database, intro to networking. Itu core courses. Kalau general courses sama macam sains tadi kan. Walaupun dia IT kita ada juga subjek dia intro to IT yang lebih spesifik lah. Itu semester 1. Kemudian semester 2 kamu boleh tengok tu kalau core courses kita ada analytical, general courses kita ada analytical skill dengan English. English ni semester 1 ke semester 2 ke dia akan fokus kepada MUET. Sebab apa kena ambil MUET? Wajib ambil MUET untuk pelajar asasi masuk ke prasiswaza. Minimum band adalah 2.0 kalau saya tak silap. Minimum lah. Kan, minimum. Tapi saya rasa you all ni macam ini je 4.0, 5.0 ada dapat 6 lagi kan. Saya rasa boleh tu kan. Okay, next. Kalau agri-science, ada juga matematik. Jangan ingat agri-science tu tak ada matematik kan. Kita ada pendapatan matematik, agri-science, ada amali agri-science, ada chemistry, biology. Adakah yang ni bukan aliran sains untuk agri? Memang ambil lah biology. Adakah agri-science yang non-science? Fahamkan maksud saya? Maksud saya masa SPM tak ambil chemistry, tak ambil biology. Dia ambil subjek sains. Oh, memang pelajar asasi pelajar sains lah ni kan? Yang agri-science tadi. Okeylah, ada basic sudah. Okey, tak ada masalah lah kalau gitu kan? Jadi yang general courses sama saja untuk IT, agri dan juga sains. Okey, semester 1, semester 2. Okey, kemudian semester 3, next slide. Okey, yang ni yang nampak complicated sikit ni social science. Kenapa? Sebab dia ada 3 aliran. Dia ada aliran business, ada aliran humanities tadi kan, ada aliran pengajian Islam. Kalau nak jadi ustazah tu pengajian Islam lah. Kalau dia nak jadi business ke kan, businessman, businesswoman, dia masuklah aliran ni business kan. Kalau dia nak masuk apa, humanities, apa yang ni, yang antropologi, apa lagi tu yang kalau ni meskom kan. Meskom tu ni kan sosial kan.
ataupun nak pergi ke fakulti ni, seni tari ke apa kan, nak suka menari dia contohnya kan. Orang Sabah pula suka menyanyi, anggaplah kan, menyanyi dan menari kan untuk FSSK tu. Okay, next. Nanti yang pasal kurikulum structure tu nanti boleh teruskan bersama ketua program tadi lah. Siapa tadi ketua program tadi? Ketua program asasi sains sosial. Siapa tadi? Miss Uswatun kan? Yang paling cantik tadi tu kan? Dia lah tu. Okey. Kejap lagi nanti next session dengan beliau lah. Okey, yang ini kalender bagi sesi 26-27. Okey, sekarang ni kamu kat mana? Cuba tengok sini. Kita start kuliah 22 Jun hari tu kan? Sekarang berapa Julai? 13 Julai. Ada ni minggu keempat lah kan? Sampai 21 Ogos kamu kuliah. Kemudian 24 Ogos sampai 30 Ogos tu kamu akan cuti mission break kat situ. Lepas tu sambung balik selama 9 minggu. Kemudian ada study week. Final exam tak lama dah ni kan? Bulan 11. Kejap je rasa kan? Masuk-masuk dah nampak tarikh exam kan? Lepas tu barulah semester break 1 bulan. Kan? Baru nanti nak masuk semester 2. Nanti akan bagi dalam buku panduan juga, tapi boleh nak ambil gambar juga kan? Boleh nak ambil gambar. Jadi macam mana, kenapa saya tunjuk ni? Sebab nanti takut dia pergi beli tiket flight balik kampung awal. Kan? Saya dah bagi siap-siap Mia. Balik pada 24 Ogos. Ataupun 21 Ogos tu hari Jumaat ke? Cuba kamu tengok Bapak 21 Ogos tu hari apa? 21 Ogos tu Jumaat ke? Jumaat. Jadi 22 Ogos lah boleh balik kan? Sabtu. Janganlah pula balik 21 Ogos. 21 Ogos tu masih lagi ada kelas kan? Mana tahu ada beli tiket awal kan? Ataupun hari Khamis ke? Dia sengaja lah tu. Buat-buat tak tahu. Padahal kita bagi dah ni takwim awal-awal. Jadi kena tengok ni tarikh. Balik pula, bolehlah 31 Ogos tu datang. 31 Ogos kan public holiday kan? Bolehlah, tapi kita akan buat kelas gantilah yang untuk ganti yang perlu 31 Ogos tu. Boleh kan? Okey. Sama juga dengan yang cuti ni, yang sebulan cuti tu. Make sure kamu beli tiket tarikh cuti, bukan tarikh final exam. Sebab nanti tak tanpa alasan yang munasabah kita tak bagi exam gantian. Cakap terbeli tiket flight ke apa ke tak ada. Even kalau sakit pun you all kena attach MC dan hantar surat dan kena isi borang nak menduduki exam gantian. Kena attach MC barulah kita bagi exam gantian. Kalau sakat tersalah beli tiket tu tak ada kita bagi. Jadi terpaksalah ganti repeat lagi kan. Tak pernah ada repeat, tiba-tiba you all jadi ni kan buat ada repeat case begitu. Jadi tak mahu begitu Jadi tengok betul-betul nak beli tiket flight tu, tengok betul-betul tarikh tu. Okay, next. Okay, semester 2, 14 Disember. Tengah-tengah you all nak nak cuti Christmas, New Year berkuliah pula you all kan. Jadi make sure tengok-tengok jugalah tarikh-tarikh tu kan. Tarikh-tarikh tu nak dekat-dekat dah tu kan. Dekat-dekat nak cuti Christmas dah tu. Masih lagi masuk kuliah semester 2. Nanti kita tengoklah macam mana sama ada kelas online ke apa masa minggu Christmas tu. Okay? Okay. Lepas tu kita March tu exam break. Final exam semester 2 April. Mei. Lepas habis Mei tu tunggu result apa semua habis, boleh isi program prasiswaza, masuk balik degree bulan 9 tahun depan. Cepat je masa berlalu kan. Begitu. Nanti tahun depan you all habis, masuk lagi pelajar baru macam you all sekarang ni lah kan. Sini habis you all masuk macam gitu. Okay, next. Ni take note lah tarikh-tarikh cuti ni kan, cuti umum perayaan apa semua ni kan. Mana tahu nak balik ke apa ke, tengok tarikh cuti ni. Jangan sembarangan je beli
nak cuti di Bali contohnya, tapi kamu pergi beli tiket hari Natal contoh tu balik kan. Tapi cuti jugalah kan. Okay, next. Okay, ni timetable. Timetable ni kita akan upload dekat semulalah dekat Telegram. Okay, sebab sebelum ni you all belum ada kan dalam Telegram. Unit akademik kan belum ada kan? Nanti kita akan upload lagi. Sekarang ni kalau asasi sains kita bahagikan kepada 4 kuliah. 4 kuliah dan 1 kuliah tu 100 kah? Lebih kurang begitulah kan? Kemudian ada 20 kelas tutorial. Kalau kuliah 1 tu tutorial 1 sampai tutorial 5, kuliah 2 tutorial 6 sampai 10 and so on lah. Okay, untuk grup ICT grup 1, 2 dan 3, tasawuf tutorial grup tasawuf Islam 1 dengan moral 1. Nanti kamu boleh tengok senarai kamu ni kuliah 1 ke, kuliah 2 ke, kuliah 3 ke, kuliah 4. Tengok nama tu betul-betul. Sebab kadang-kadang nama tu pun lebih kurang sama kan. Nama sekarang ni nama Danish semua kan. Tertukar. Kalau nama Alia je semua kan. So make sure tengok nama betul, band siapa, nombor metrik lagi kena ingat. Sebab kadang-kadang you all kata Alia, saya Alia contoh. Kuliah 2, padahal kamu kuliah 1, kamu ni Alia lain kan. Dah ramai nama Alia, nama Balkis contohnya, nama Danish. Danish di sini kan. Nama apa lagi yang famous sekarang ni? Selain daripada Danish. Ibat kan. Siapa apa nama lagi? Hakim kan contohnya lah kan. Saya pun tak tahu juga nama apa yang famous. Okay, next. Asasi IT kita akan pecahkan kepada 2 grup kuliah. Kuliah 5, kuliah 6. Maksudnya kalau kuliah 1 sampai kuliah 4 tu mesti asasi sains. Kalau IT kuliah 5 dan kuliah 6. Jangan memandai-mandai nak masuk tengok timetable kelas lain masuk. Tiba-tiba kalau kamu belajar biologi pula IT kan. Jangan salah masuk. Kemudian tutorial dia, kita ada 5 grup tutorial kan. Grup ICT, grup 4. Jadi you all kena tengok yang lecture group core courses tu dengan tasawuf Islam dengan grup ICT tu tak sama. So kena make sure, tengok kalau kelas ICT saya grup mana, kalau tasawuf saya grup mana kan. Kalau yang moral tu tengok, ada satu grup je tu, moral 1 kan. Satu grup saja. Okay, next. Kalau agri science ada 1 kuliah je, kuliah 7. Kemudian tutorial terbagi kepada 3. Tapi grup ICT sama dengan IT tadi kan, grup 4. Kalau tasawuf sama semua. Tasawuf Islam 1, grup moral pun 1 saja. Okay. Dan kalau kamu boleh tengoklah nota tu, kalau PPST tu maksud dia bangunan pusat persediaan, FSC tu bangunan fakulti sains teknologi, begitu. Boleh kan? Okay, next. Okay, asasi sains sosial, dia grup kuliah 8. Dia guna untuk matematik sahaja. Dengan apa lagi khusus umar je lah. Kuliah 8 tu dia untuk matematik sahaja. Sebabnya tutorial 29 tu untuk bisnes, tutorial 30 tu untuk aliran humanities, tutorial 31 tu untuk aliran pengajian Islam. Jangan salah masuk pula kan. Kamu masuk aliran bisnes, kamu pergi mendengar apa ni? Masuk kuliah sirah contohnya kan. Salah sudah tu kan. Memanglah boleh belajar sirah tapi bukan bidang kamu lah kan untuk bisnes tu kan. Nanti lebih pula tasawur Islam kamu kan. Okay, next. Ini jadual dia. Nampak ke? Tapi nanti kita share dekat ni lah kan, grup Telegram. Semua dah masuk ke grup Telegram? Sudah kan? Nanti kita share. Kalau hari Senin tu matematik kan, dekat DKP 1. Kamu boleh, mungkin boleh waste kali kan? Dewan, boleh ada ke kalau dalam waste, Dewan Kuliah Pusat 1? Boleh kan? Cuba try. Tapi ada bas juga kan, Mike? Pagi-pagi daripada ni, college kan, ada bas juga. Bagi tahu je lah Pakcik, bas tu nak ke DKP 1. DKP lama, bukan DKP baru. Okay, bukan di DKP baru. Kemudian yang itu yang color apa tu? Mood color lah kan? Mood color ke tu?
Itu kuliah. Kalau yang color hijau tu adalah tutorial. Yang kuning tu adalah English class. Yang biru tu amali. Okay. Yang purple tu maksudnya yang yang itu general courses tadi, yang tasawuf Islam dengan moral. Lepas tu yang orange di bawah tu adalah khusus umum intro to IT tadi. Boleh kan? Kena pandai tengok jadual. Contohnya kamu adalah kuliah 1, dah sama je lah kan kalau kuliah tu. Kalau tutorial tu, kalau kamu tutorial 1, DBT 1, pukul 11.30 hingga 12.30 begitu. Untuk fizik hari Isnin. Kena, that's why saya kata tadi, kena tengok, make sure tengok nama kamu tutorial berapa, kuliah berapa supaya tak tersalah masuk kelas. Boleh kan? Okay, next. Ini untuk asasi sains. Kemudian untuk next, okay, ini untuk asasi IT. Asasi IT, sama jugalah yang color note color tu adalah kuliah, hijau tu tutorial, yang kuning tu English, yang biru tu amali. Kemudian yang khusus umum tu yang orange tu, blue orange tu dengan purple tu, tasawuf Islam dengan moral. Itu untuk asasi IT. Kemudian kalau kamu tengok ni padatlah 8 hingga pukul 5 kelas kan. Kemudian ni next, agri science. Okay, yang hijau tu tutorial, samalah. Warna yang sama je. Nanti kamu tengok. Sebab agri science dia 3 tutorial saja kan. That's why dia tak banyak macam asasi science tadi. Asasi science 20 tutorial. That's why dia berlapis-lapis banyak tadi kan. Okay, nanti kamu tengoklah nanti. Okay, next. Yang ini untuk asasi sains sosial. Ada berbeza sikit. Kalau yang kalian note tu kuliah, tutorial kalau hijau. Kemudian dia tak ada amali kan sains ni, sains sosial. Jadi yang kalau kelabu tu adalah khusus umum. Bahasa Inggeris dan juga matematik. Matematik untuk sains sosial adalah khusus umum. Okay. Yang core courses yang business tu tadilah macam accounting, sosiologi, pengantar pengajian Islam. Itu yang core courses. Yang umum tu yang color tu tadi, grey color tu. Okay. Dan asasi sains sosial tiada intro to IT. Yang ada intro to IT apa tadi? Sains, IT dengan agri-science. Okay, sains sosial tiada intro to IT. Tapi kena terlibat jugalah untuk tasawuf Islam dan juga, tapi tiada moral saya rasa kan kalau pengajian Islam. Yang ada moral mungkin yang business dengan humanities tu lah. Boleh kan? Okay. Next, ada lagi? Okay, ini SMP, Sistem Maklumat Pelajar. Kamu dah dapat tu email ke? Alamat email yang I love UMS tu. Dah dapat? Dah ada password dah? Dah cuba-cuba masuk SMP ke? Sudah cuba dah? Wah, advance juga you all kan? Kalau nanti boleh try lah masuk SMP kan? Okay, next. Kalau dapat masuk tu kamu boleh nampak begini dia punya interface. Okay, lagi next. Kamu kena klik lah yang student punya kan? Nombor metrik, F kalau sains FS, kalau IT FT, kalau agri-sains FA kan, kalau sains sosial FX. Jadi kamu kena ingat tu ID pengguna, nombor metrik number dengan password. Okay, next. Jadi kamu akan nampaklah maklumat peribadi ada, boleh untuk kuliah, macam-macam boleh tengok nantilah. Okay, so cuba next. Okay, next. Okay, yang kalau untuk peribadi kamu boleh update maklumat peribadi kan. Mungkin kalau Riza SPM pun kalau boleh kat sini juga kan, Mike? Nanti Riza SPM tu kamu update je lah, siap-siap kat sini. Sebab kamu kan dalaman tak guna UPU kan. Kalau tak guna UPU, data tu tak dapat tarik lah. Jadi you all kena kasih masuk siap-siap kalau boleh. Kan? Kemudian apa lagi ada? Next, kebajikan tu ni kamu boleh tengok lah. Sama ada dapat GL ataupun MyCare. Kemudian lagi, ini untuk markah dan keputusan ni, macam mana nak dapat slip exam? Kena isi dulu feedback punya borang kat dalam sistem SMP ni juga, baru boleh
print to slip exam. Dan juga kena selesaikan yuran. Yuran semester 1 kena selesaikan, baru boleh print to slip exam. Kalau tak ada slip exam, tak dapatlah kamu nak masuk ni exam kan. Boleh? Cuba dulu kan, sebelum exam tu kalau contohlah tak dapat juga baru datang office. Boleh? Itu kalau yuran lah. Kalau tak isi feedback kepada pensyarah, kita tak bagilah siap-siap tu kan. Sebab you all tak isi. Wajib tu isi. Kita panggil apa? PK07 tu apa sudah sekarang? Dia panggil MPKP kan? Macam mana lagi nama dia sekarang kan? CEF kah? Entahlah, bertukar je setiap tahun nama dia ni. Nanti tapi kita akan inform lah bila kamu perlu isi. 2-3 minggu sebelum exam tu you all kena isi siap-siap. Lepas isi tu baru boleh print slip exam. Sebab nak masuk exam kena bawa tu. Kena bawa slip exam tu kan. Kena bawa kad matrik, kena bawa IC. So kalau dekat exam tu jangan lupa lah bawa segala kelengkapan tu. Kan you all dah bawa kad matrik? Matrik kan nanti you all boleh bawa dekat keselamatan. Okay, next. Nanti yang makan keputusan depan nak check result pun kat situ nanti. Kalau result semester 1 dah keluar, you all boleh check kat situ. Ni yang penilaian kursus ni. Kamu boleh klik je nanti kat sini. Kalau perlu buat penilaian kursus kan. Sekarang ni nama dia CEF. Apa? Curriculum Evaluation Feedback ke nama dia? Okay, next. Ini kalau kamu masuk nanti kamu nak kena update ni kuliah ni kan. Kamu ni kuliah mana? Contoh kamu ni kuliah 4 contoh kan. Siapa ni? Muhammad kan. Muhammad dia punya nama matrik tu. Kamu kena update kuliah. Kumpulan kuliah apa kamu? Kalau sains, kalau kuliah 4 klik kuliah 4. Kalau amali tutorial kuliah 13, klik 13. Kamu kena buat minggu ni tu hari Khamis ke Ibat? Yang diorang kena update ni. Kan start hari Khamis kan? So kena ingat ni, kena update. Kalau yang kumpulan tasawur tu ataupun moral tu sama kan semua tadi? Berapa dah tadi? Dia punya grup 1 kan? Sebab grup 1. Kemudian yang untuk core courses tu, apa kamu punya grup untuk intro to IT? Grup 1 ke, 2 ke, 3 ke? So kena update dekat sini. Barulah you all boleh guna OBE sistem tu untuk kehadiran nanti. Nanti kita akan maklumkan dekat grup Telegram lah. Bila you all kena update, tapi maksudnya you all kena update dekat sini lah. SMP. Boleh kan? So that's why you all kena cuba-cuba buka SMP lah balik ni kan. Buka dulu SMP, cuba-cuba dapat ke tidak. Okay, next. Okay, yang ni untuk attendance. Kalau kamu datang kuliah nanti minggu ni baru kita update kan. Mungkin minggu depan baru boleh gunalah sistem OBE ni. Kita akan tarik daripada sistem SMP. Nanti pensyarah akan bagi ni. QR code ataupun link. Bergantunglah. Jadi masing-masing kalau boleh bawalah handphone tu kan. Jadi scan. Kehadiran akan dapat macam sebelah kanan ni. Kalau hijau tu maksudnya you all punya kehadiran sudah lengkap lah untuk hari tu. Okay. Semua bawa handphone juga. Bawa handphone kan. Okay, next. Okay, apa yang perlu buat kalau nak mohon kalau kamu absent kan dalam kelas. Contohnya tak dapat pergi kelas. Okay, next. Alah, yang ni dah update ni Mike. Tak apalah. Nanti kita share yang update lah kan dekat Telegram kan. Okay, tak apa. Yang first, kalau kamu sakit contohnya, kamu perlu maklumkan dengan pensyarah ataupun tutor ataupun demo tu lah. Sebenarnya saya tak dapat hadir, saya sakit perut, tapi make sure kena pergi klinik. Dan tempoh 48 jam, MC tu kena bagi dengan pensyarah yang berkenaan, yang terlibat. Okay, itu kalau sakit. Kalau contohnya ada kes-kes lain, kes urusan asma atau kecemasan yang lain, kamu kena buat surat lah dan nyatakan sebab, tarikh dan nanti kita bagi template surat. Supaya semua seragam lah. Karena kat situ ada nama, nombor matrik, kuliah apa yang tak hadir kan. Kamu kuliah berapa, tutorial berapa, kelas apa yang tidak hadir. Nanti kita akan bagi template surat
Nanti guna template surat tu lah untuk bagi kepada pesyarat ataupun tutor ataupun lab demo. Okey. Kemudian ITEL. ITEL UMS ni adalah Learning Management System untuk pesyarat share segala lecture note, soalan-soalan tutorial, soalan assignment, ada feedback juga kat dalam tu. Kemudian mungkin ada quiz, ada juga pesyarat buat quiz dekat sistem ITEL ni. Kan? So make sure you all boleh buka. Guna you all punya email. Kalau saya Hazika kan contoh email, kamu apa contoh? Kamu try yang kasih masuk. Dengan menggunakan portal Kinabalu kan? Cuba buka lah portal Kinabalu tu, dapat ke tidak? Ya sudah ada kan ini kan email tu kan? Cuba try nanti. Okay, next. Website PPST ni nanti kamu buka-buka lah, tengok kita ada macam-macam tu. Nanti kita akan upload tu juga buku panduan untuk sesi ni 2026 2027. Okay, next. Okay, yang ni kalau siapa-siapa belum lagi masuk Telegram ni boleh scan. Kalau dah masuk, make sure ni letak nama penuh ni, nombor metrik. Nombor metrik dengan nama. Kalau tak boleh nama penuh pun tak apa, nama dengan nombor metrik. Sebabnya kenapa kadang-kadang skema masuk dalam tu kan? Dia tanya soalan macam-macam ke apakah? Skema yang masuk nak ambil info daripada kita punya Telegram. Jadi kalau dia bagi nombor metrik, kita tahulah pelajar tu. Try scan. Kalau ada yang lagi belum scan, boleh scan. Masuk dah? Kalau kamu masuk, kamu ada nampak ke kat situ ada admin share Telegram apa ni? Telegram bagi start kursus. Adakah nampak situ? Ada nampak? Ada grup Telegram subjek matematik. Ada grup Telegram IT, sains sosial. Ada nampak? Ada nampak? So kamu boleh klik setiap link tu. Tapi jangan kamu asal sains kamu pergi masuk sains sosial, tak payah. Kamu masuk je yang kalau sains, yang berkaitan dengan sains saja kamu masuk. Kalau kamu sains sosial, kamu masuk je grup tele yang berkaitan dengan sains sosial sajalah. Kan? Kalau IT masuk yang IT. Sebab banyak tu kan. Tak payahlah masuk semua. Nanti kamu confuse info-info dalam tu. Pesyarat ni share ni untuk program dia. Tapi kamu pergi follow. Jadi takut terconfuse lah tu. Sebab banyak-banyak info kan start program. Info dia lain-lain kan. Kalau contoh asal sains bagi tahu pasal kuliah biologi. Sains sosial boleh masuk juga. Jadi confuse lah kan. Cuba masuk. Okay, next. Jangan lupa juga masuk yang unit hal-hal akademik apa tu? HCP. Ada tu dekat whiteboard tu. Segala info-info daripada unit HCP pun ada juga disalurkan di situ kan. Nanti jangan lupa join. Saya rasa itu sajalah dari saya. Ada soalan daripada adik-adik? Cuba masuk. Takut terlepas info lah kan sebab kawan-kawan yang lain sudah ni kan masuk kelas. Especially ni sains sosial dengan IT sebab kelas online kan. Jadi nanti kalau kelas online perlu link kelas tu kan. So kena masuk channel yang betul. Tak ada soalan? Semua clear? Tiada. Musbah apa nak kasih terus di sini kah? Boleh juga. Sains sosial dengan boleh lah. Betul tak ada soalan? Confirm ni? Selesai habis sudah. Jadi kita sains sosial sajalah yang stay kan? Supaya diorang tak confuse. Kalau tidak, Jadi yang saya rasa kalau asasi sains, IT dan agri boleh bersurai. Ada apa-apa lagi Mike untuk pelajar? Nanti Encik Mike. Okey, sekarang ni untuk sains sosial punya
Yang bukan social itu boleh balik. Kita ada sediakan bus juga di van di bawah. Dan kalau yang ibu bapak datang ambil antar pergi pun oke, tidak masalah. Ada yang mau ikut bus kah? Ada? Oh, ada. Jadi saya akan maklumkan bus tuh tunggu di bawah dulu lah. Yang social ada yang mau ikut bus? Ada juga? Oke, ini saya akan maklumkan. Thank you. Oh, kalau begitu AgriScience jumpa dengan Madam Farhana dekat luar. 6 orang tadi. Okay, AgriScience ini penyelaras program AgriScience. Tak, iyalah untuk jumpa dengan Madam Farhana. Jumpa kat luar kejap. Saya serahkan dengan Ketua Program Asasi Sains Sosial, Miss Uswatun, silakan. Okay, thank you, Dr. Chihazika. Okay, for the rest of you who are not social science, you guys can go. Only social science students are gonna stay here. Someone in social science? Really? Wow, I have a lot of you here. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. My name is Uswatun Nur Rahma binti Nur Hasanah Bolkiah. I am the what am I? Oh, head of program of Foundation in Social Science. Okay, so I think I have quite a lot of you online as well. Oh, wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So by right there are, I think 25. Oh, ada yang akan pulang ke rumah selepas ni? Ada. How many of you are going to stay in the hostel? Put up your hand. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. All right. So I think all of you know that the rest of the pengajian will be done online. Okay. Okay. Next, Kastelani. Next. So I'll talk about the curriculum structure first. Okay. As you know, social science di UMS dia punya asasi kita ada 3 branches, 3 branches lah. Okay, so the first one we have is humanities, and then we have business, and then we have Islamic studies. Okay, so I think Dr. Chihazika has already introduced you the curriculum structure. Okay, so as you can see there, core courses itu ialah semua student kena ambil. Okay, and then you're gonna see common core courses itu semua student ambil. Core courses di sini kita akan berbeza. Ada student humanities iaitu kemanusiaan, ada student business iaitu perniagaan, dan ada students yang akan ambil pengajian Islam or Islamic studies. May I know Islamic studies, how many of you here right now? Ya, memang kamu yang ramai tu. Okay, alright. So since now you know that we have 3 branches, for those who applied for Islamic studies, you will stay in Islamic studies. You cannot change. Okay. For those, I hope online are also those online are also listening to me. Okay. Since we are quiet, you know, we are running against the time right now. For your batch, you are already assigned in the courses that we have. Okay, so how do we assign it? It is based on your SPM results. Okay, if you have background on economics, on business studies, on per-accountant, okay, accountancy, you will be put into business studies. All right, if you have your SPM background is on humanities, for example, you took geography, you took pendidikan seni visual, you will be put into humanities. Okay, so tonight make sure you are already in the academic unit academic via Telegram, because the tutorial number, the tutorial class will be
informed any around right now lah. Okay, maybe late evening. Just wait for it. Okay, that's how you know which course kamu diletakkan. Okay, so pastikan kamu berada dalam grup Telegram Unit Academic. Okay, sebab nanti diorang akan publish itu senarai nama di mana kamu akan diletakkan di kursus di asasi. Faham? Online, if you have any question, please ask. Jangan nanti tiba-tiba ramai-ramai serbu, Mitsuwa, kenapa saya tak dapat course yang saya mau? I already explained why. Once you are put into the course, you are not allowed to change anymore. Okay? Melainkan betul-betul atas dasar betul-betul keperluan yang betul lah. Okay? But usually memang tidak akan dibenarkan. Okay? Pada awalnya memang pelajar boleh pilih mana yang diorang mahu, tetapi selepas berbincang, we have come up with that lah. We use you guys based on your SBM results. Okay? Alright. Yang ni saya kena explain tadi. Next. Next lagi. This one. What are the faculties that you can apply for after you finish 1 year in Asasi Science Social? Okay, for humanity students, humanity courses, there are 4 faculties that you can apply for. Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan, Akademi Seni dan Teknologi Kreatif, Fakulti Psikologi dan Kerja Sosial, and Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan itu ialah list courses yang you guys can apply for. Next. For business studies, you can apply for the 4 courses yang humanities sudah pilih, dan juga ada pertambahan 2, iaitu Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL, Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan. Oh, business kecuali akademi seni lah, yang itu memang tak boleh lah. Okay, tapi ada pertambahan 2 lah. Alright, next. And this is for Islamic studies. You can only apply for 1 faculty. However, there are 3 courses that you can apply for. Question? Fikri, do we have anything on online? Anyone ask any question? No. No. Okay. Thank you. Next. Okay, this is the Telegram group for Foundation in Social Science. Social Science, ya. Sorry, Fakulti Foundation in Social Science. Ini ialah Telegram group untuk Social Science, which is semua Humanities, Business, Islamic Studies. Okay? In case of any updates about social science courses, it will be announced here. Not subjects, okay? Nanti subjects, nanti ada lagi tu grup-grup yang kamu kena ikut. Ini pun penting. So I know there are a lot of groups that you guys have to ikut. Bear in mind, you guys are university students, so you have to be aware of what's happening in the groups. Okay, especially you guys who are gonna be having your learning through online. Okay, it's okay. Next semester kita akan jumpa physically. Okay, guys? Alright. So, anything else? Questions? Faham apa yang saya cakap? Jangan nanti tiba-tiba WhatsApp I, datuk dari mana dapat number I, tanya Miss Wawa, this and that. Sekarang nak mau tanya. Betul ini ada question? Okay, good. Well, it's okay. If you have any question, you can ask me. Alright? But if you guys go to our Telegram, right? There's a comment section also open there. Okay? And you can always ask your question there. Alright? Okay, if that's all, thank you so much for listening, and congratulations for getting a spot in UMS. Okay? And I'm sure you will have a lot of fun despite of its being online. Okay? We will see you guys in class physically in semester 2. Okay? Bye-bye.
if there's nothing else, you guys may go now. Okay? Thank you so much. Bye, guys. Have a good rest.